Temilu mana Temilu? Hoi Walaung. Apa cerita pula ni? Aduhai. Hari ni viral berkenaan dengan pejabat ahli Parlimen Kubang Krian Tuan Ibrahim Tuan Man gagal membayar sewa bangunan pejabat. Owner kepada bangunan tu telah buat satu posting lah dekat muka buku berkenaan dengan kegagalan pihak pentadbiran pejabat ahli Parlimen PAS Kubang Krian ini membayar sewa. Aku jam sungguh lah puak-puak Walaung ni. Macam mana ni? Duk bercakap soal perjuangan Islam. Tetapi hakikatnya puak-puakmu ni nak bayar sewa pun gagal. Seperti mana posting yang dibuat oleh owner kepada bangunan tu. Pihak pejabat Parlimen PAS ni telah macam-macam lah bagi alasan siap ada tawar-menawar berkaitan dengan sewa. Ada juga di dalam posting tu siap tulis lagi menggunakan perjuangan Islam sebagai modal. Oh, mentang-mentang lah mu pejabat pejabat parti Islam. Mana kata tak apalah, tak bayar sewa pun tak apalah, gitu ke? Betul lah, Islam juga. Nak pergi beli orang owner kepada bangunan tu buat pun pakai pitih boh. Bukan pakai Leo. Takkanlah mu tak saya bayar sewa. Dah buat pejabat, bayarlah sewa. Ini soal amanah. Tapi mu ni bercakap bukan main lagi. Tetapi hakikatnya mu pun tidak amanah kepada owner bangunan tersebut. Tak boleh bayar sewa. Ini satu orang kata sangat memalukan lah. Jadi kepada Walaung, aku ingat kena buka Temilu ni. Ini satu benda yang sangat memalukan bagi pihak Tuan Ibrahim Tuan Man. Oh, ahli parlimen lagi gaji. Adun lagi di Pahang. Tapi bangunan pejabat, sewa pejabat pun tak boleh bayar. Tuan Man, hari ni kecoh satu Malaysia tak bayar sewa permis Kubang Krian. Owner dah hilang sabak. Dah banyak kali mengalah. Tapi hari ni meletup satu Malaysia tau. Tuan Ibrahim Tuan Man, pasal apa jadi lagu ni? Perjuangan Islam macam mana ni? Dah sewa kena bayar, wajib bayar. Bukannya baru sekali. Banyak kali lepas tu duk tunggang guna perjuangan Islam. Punya liat nak bayar. Berkali-kali. Duk guna modal itulah. Sampai lawyer masuk campur semua ni. Padahal cerita kecil punya hal. Bayar sewa settle lah. Apa masalahnya kalau bayar cantik semua? Ini banyak buat hal. Ini masalahnya Tuan Ibrahim Tuan Man. Wakil rakyat tu. Naya dekat rakyat. Ni kalau tak ada permis kena halau semua ni. Tak ada permis pusat imat Kubang Krian ni. Rakyat nak pergi celah mana ni? Rakyat nak pergi ketuk pintu rumah Tuan Ibrahim Tuan Man ke? Kesian dekat rakyat. Macam mana nak jaga rakyat? Kalau sewa permis pun tak lepas. Takkan tak boleh nak guna duit gaji Tuan Ibrahim Tuan Man tu sedikit allowance ke sedikit bayarlah sewa. Mudah je. Ini sampai melarat sampai macam ni semua. Aduhai, buat malu Tuan Ibrahim Tuan Man. Macam mana nak jadi wakil rakyat? Macam mana nak jadi kerajaan kalau macam ni? Jangan kata kerajaan, wakil rakyat pun tak layak. Jangan kata wakil rakyat, tok penghulu kampung pun. Ni lebih motor diesel. Nak dihogah Pahang. Pejabat sendiri pun kena halau. Assalamualaikum. Entah kenapa hari ni kecoh tentang Ibrahim Man yang dihalau keluar dari pejabat sendiri kerana isu sewa dan papan tanda. Lebih tahu kan, Nabi SAW bersabda, jiwa seseorang mukmin itu tergantung dengan hutangnya hingga selesai membayarnya. Saudara, nak jadi artis, banner bukan main besar dipaparkan. Tak kalah tak boleh ejah duit sewa ke penyewa. Takkan nak kalih tak ada duit peruntukan pula. Pandai sewa, kenalah pandai settle. Kalau inilah orang yang nak dihogah Pahang, hentikanlah wahai anak negeri semua. Mahu menderita sahabat semua nanti di sana. Tok Wan kalian ni dah padu gila kot jaga negeri Pahang. Negeri terjaga, kebajikan juga dipelihara. Ibrahim Man, janganlah beria nak hogah Pahang kerana akhirnya anda terhogah pejabat sendiri. Please settle baik-baik dengan tuan kedai. Tak buat dia orang kot, YB sembang berdegar, pejabat pun kena halau. Ya, mírame bien, no me pierdo. Camino firme, yo me acuerdo. De dónde vengo, lo que cargo. Con la tica. Alah, kecoh betul lah. Geng-geng ni duk main isu pasal pusat khidmat ahli parlimen Kubang Krian. Siapa dia ahli parlimen Kubang Krian ni? Tuan Ibrahim Tuan Man kan? Katanya tak bayar sewa pusat khidmat tu. Dah habis dah tamat tempoh sewa dah tapi tak mau keluar.
Aduh, hai, korang ni tak habis-habis main isu lah. Relax lah. Hutang Arakah berjuta-juta pun boleh settle, Mak. Ha? Ini DAP 800,000 boleh bayar, Mak Zaman Fitnah. Kalau setakat adalah sewa pusat khidmat, apa masalahnya? Nanti-nanti bayarlah. Ini perjuangan Islam. Takbir.